Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Inilah kalinya kita nak rasakan kenggaman SMCR 390 Supermoto ni. Tinggi dia berapa tadi? 860. Kalau tak silap saya lah, 860. Oh, mantap. Tapi itulah, tak rasa tinggi. Ringan, sangat ringan. 150 lebih sahaja. 150 kg lebih sahaja. Ada sport mode, ada street mode. Ngam. Adjustable suspension depan dan belakang. Mari kita. Dia standard datang, tak ada gear shifter tuan-tuan. Itu je lah yang saya rasa agak kekurangan sikitnya. Standard datang, dia tak unlock gear shifter dia. Ini ride pertama ni, saya pun tak pernah bawa lagi. Oh, mantap sekali di situ. Nyam. Okey, mari kita masuk. Ui, senang betul. Senang betul nak bawa. Oh, 39 lebih kurang Nm torque, 44 horsepower. Tangki minyak dia tak besar, 9 liter saja. Tapi ini bukan fokusnya mainan di highway atau jalan yang panjang. Dia lebih untuk melayan keseronokan anda. Wah, okey, tak apa, kita cuba juga. Sisi sebenar 399.7. Dia kelebihan yang dekat kebanyakan motor KTM lah, hampir semua. Dia senang nak bawa bila kita mula-mula bawa pun. Kalau anda tak pernah bawa langsung, anda bawa je, senangnya macam tu. Senangnya. Begitu-gitu je. Okey, kita jalan dulu. Mana yang boleh sini merembat. Oh, baik kak. Tarik dia baik. Oleh kerana dia single cylinder tuan-tuan, kita rasalah sikit vibrate dekat kaki. Bzz tu agak rasa bila kita tarik macam saya buat tadi. Kalau kita betul-betul blast sampai RPM naik, memang kita akan rasa vibrate di kaki tu lah. Tapi kalau kita bawa secara relax dan santai macam ni, contoh G5 patutlah. Kalau kita bawa style macam ni je, macam relax macam ni, dia tak terasa sangat. Tapi masih lagi ada. Itu adalah karakter standard untuk single cylinder. Dia memang akan ada rasa vibrate, tapi dia tidak mengganggu riding kita keseluruhan. So yang ni dia Euro 5 Plus compliant. Dia lebih kata apa tu, alam sekitar lah Euro 5 Plus ni. So kebiasaannya Euro 5 ni pun dia dah restrict power sikit. Kebanyakannya dekat exhaust, berdasarkan pengalaman saya tak seberapa ni lah. Tapi untuk SMCR ni baik pula rasanya. Macam tak ada restriction, macam sedap je dia bagi ni. Mungkin tuning dia baik, sebab untuk kita bermain. Suspension dia jangan cakap lah bang. Suspension dia memang A lah. Suspension dia memang A lah. Ini memang dia lah. Memang dia. Saya macam salah jalan. Saya macam salah jalan. Kita pusing balik kat sini. Silap dia apa tau? Silap dia, saya tak pandai wheelie. Silap dia, saya tak pandai wheelie. Naiklah sikit. Oh, memang boleh lalu situ Oh, tak nak lah, sebab bahaya sikit. One way, kita pusing sikit lalu sini. Oh, memang okey, boleh. Okey, jom. Tu kita cuba naikkan sikit lah. Nampak sangat tak pandai. Tak apa, nyanyi, usaha tu ada. Usaha tu ada, berdiri saja. Oh, baiklah. Dia memang buat motor ini untuk keseronokan kita bersama. Seat dia setakat ni, yang saya duduk ni, seat dia walaupun dia ada bash R, dia tidak sekeras RR yang lain. Dia ada banyak R, 90R, putu 79,
89R Duke contohnya kan. Tapi dia tidak sekeras yang kebiasaan R adalah. Cuma dia, bagi saya dia agak masih lagi selesa. Setakat mana jalan jauh yang anda nak jalan itu, kalau begini caranya 100 km masih lagi boleh selesa sebelum kita berhenti, ataupun rasa belakang punggung kita rasa dah tak selesa sangat. Mungkin dalam 100 km tu sedap-sedap lah. Dan seat dia tak lebar, seat dia tak lebar sangat. Tapi untuk saya ni, sebab saya tak besar sangat, jadi mungkin okey untuk saya. Kalau anda mungkin yang jenis lebar-lebar, mungkin tak selesa untuk jalan jauh. Macam saya ni, saya boleh je, saya okey lagi. Dan yang bestnya adalah dia punya meter kecil yang macam TFT ni. Saya rasa dia TFT lah. Memang best betul lah meter dia ni. Dia tidak mengganggu, dia tidak besar sangat, dan dia nampak moden. Dia memang nampak moden. Kalau anda rasa pakai motor ni, anda rasa ini motor yang paling baru, yang paling latest lah. Dan memang dia latest. Dan dia ada warna putih, ada warna merah kat sini. Compression yang rebound dia, suspension setting itu, anda akan rasa feeling keseronokan memiliki setting suspension yang rengam. Itu apa yang anda akan dapat jika memiliki. Dan membawa ini pun dia merangkumi semua. Chassis bagus, suspension baik, meter cantik, power delivery kemas, pick upnya masih ada walaupun dia 5 point plus Euro spec tu kan, compliance tu. Stabil pun steady, rengam. Oh mantap, saya suka lah dia punya. Ini kan main hari-hari, main dalam bandar, dia memang ligat betul lah. Memang ligat, memang padat. Mantap. Oh, ni sport, ni mod apa? Mod sport. Okey, mod sport. Sekali kita pusing. Okey, ngam. Memang ligat dan padat. Oh, mengikut. Oh, sharp betul. Sangat sharp. Power pun cantik. Oh, sebab dia memang hampir-hampir 400cc, 399.7. Dia bukan 357 macam yang dulu punya model 390. Dia tak sampai pun 390. Dia macam 357, 37 something macam tu, horsepower sebenar. Yang ni dia melebihi. Itu yang memang rasa lah. Memang rasa dia. Cuma dia tak boleh namakan dia 400 je. Kalau dia nama 400 dia dah bukan KTM dah. KTM dia mesti ada 9 kat belakang. 690 kan, 250 lah. Untuk yang CC 250 je, yang 250. Lepas tu dia semua dah main 39 kat belakang, 9990 lah. Kita main pusing lagi. Cornering dia sharp lah. Dia bukan untuk anda-anda yang mengejarkan kelajuan yang laju-laju. Dia untuk anda yang mengejarkan keseronokan bawa motor, untuk dapatkan dia punya rush tu, dia punya main-main ni. Dan mungkin bukan untuk semua orang. Tak semua orang akan suka bawa gila-gila. Tak semua orang nak suka wheelie sepanjang masa. Tapi kalau anda nak mencuba, mungkin dia boleh mengembirakan anda dengan cara yang lain, dengan paras rupanya, dengan teknologi yang dia ada, dengan meternya yang dia dah bagi. Mungkin cara itu anda boleh gembira atau lebih menyeronokkan diri anda selain daripada nak wheelie-wheelie dan sebagainya. Sebab dia lebih kepada style yang saya nampak ini, lebih kepada gaya. Walaupun anda tidak ada kemahiran untuk bersuper motor, katakan nak belajar, slide tak sempat nak belajar, tapi berminat untuk super motor, walaupun kita tak ada lagi skill-skill itu, tapi apa salahnya kita mencuba? Apa salahnya kita mencuba untuk dapatkan feel. Motor dia pun cantik, dia punya apa tu, apa-apa yang untuk mensuper motorkan kita semua ada. Jom naik. Okey, jom. Kan senang. Kan senang. Jadi dia sangat best. Macam saya tunjukkan anda keseluruhan motor ini slide. Slide. Mantap. Sliding kita. Okey, kita letak dan saya nak tunjukkan anda lah.
Motor ni keseluruhan, walaupun mungkin anda dah tengok video sebelum ini, oi, berbekas panjang nampak. Berbekas panjang slide. Panjang betul. Dan dia stabil, sangat stabil. Ini bekas-bekas slide kita tadi. Bekas-bekas slide tadi. Memang kalau anda kata macam contohlah, saya ni tak pandai nak bersuper motor. Saya lebih nak sukakan gaya ini saja. Anda nak pakai helmet motocross tu, nak pakai goggle tu kan, nak jalan-jalan, nak style tu, nak rasa macam mana professional rider super motor ataupun enduro ataupun motocross, anda dah dapat satu gaya personality anda dekat sini. Walaupun anda bawa biasa-biasa, bawa santai, bawa relax, tapi anda nak gaya ini. Motor cantik, motor bersih kan, pakai helmet motocross, padahal lepas tu dia baru dan smart. Memang rare lah. Memang akan jadi satu motosikal yang sangat rare kalau anda bawa lah. Kalau anda bawa memang akan rare. Jom kita start. Mantap. Mari kita jalan terus. Jom. Ini kalau drive hujung minggu, kalau anda nak travel lalu jalan kampung, baik bang. Highway boleh lah. Highway dia cruising kita, saya jangkakan dalam 1.4 tu sedap-sedap je lah motor ni untuk cruising. Dia tak laju sangat untuk di highway, sebab dia bukan untuk tujuan itu. Dia lebih kepada untuk kita keseronokan bermain itu. Kita nak bawa hari-hari sesuai, kita nak bawa hujung minggu pun sesuai. Nak naik Fraser Hill, nak naik Cameron, ini baik bang. Paling senang bawa lah. Saya boleh jamin dengan anda, paling senang bawa daripada tak pandai corner pun boleh jadi pandai. Sebab dia punya keseluruhan, apa yang dia bagi kat motor ini, dia meyakinkan kita sebagai rider untuk senang bawa motor. Itu antara salah satu kelebihan motor KTM ni yang orang tak nampak dan orang tak tahu kalau tak rasa. Kalau dia dah rasa baru dia boleh tahu. So jadi kalau ada sesi test ride, datang dan rasa. Nak sliding ada. Nak sliding aja kerjanya. Memang dia mengingatkan saya dengan Duke saya yang lama tu. Tapi ini version yang lagi best lah. Lagi refine, lagi modern. Lagi refine, dia lagi modern, dia lagi sedap mainannya, lagi baik perginya, lagi mantap jalannya. Tu memang menyeronokkan, sangat menyeronokkan. Sebuah motosikal yang menyeronokkan lah. Dia bukan biasa-biasa punya bang, dia super motor. Dan dia ada Badge R. Bila ada Badge R ni, dia yang paling ngam antara yang terngam lah. Sebab dia ada Badge R. Sebab dia datang dengan fully suspension, fully adjustable suspension je. Dengan dia punya setting tu yang baik tu. Untuk macam ni pun relax je. Mantap lah. Jumpa lagi petang. Jangan lupa share dan subscribe KTM SMC R390. Assalamualaikum.